Oh, makan. Makan guys. Makan yang kedua guys. Oh, ni kasar guys. Ni kasar. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Fat Bola Fish Hunter. Okay guys, macam biasa aku keluar mancing lagi, mencari spot. Aku nak main sebarau sebenarnya, sebab cuaca ni duk berhujan. So aku keluar lah meronda cari spot sebarau. So aku sampai di satu spot ni dah lama sangat aku tak main kat sini. Tak tahu macam mana keadaan ikan kat sini, ada ke tak ada. Tapi aku sampai tengok kat atas ni adalah boiling, tapi tak tahu ikan apa, ikan lampam bawah itu kot. Lepas tu kat bawah ni tengok ayak dia tak banyak sangat, ayak tak apa banyak. Tak tahulah ada ikan ke tak ada. So aku nak try dulu lagi. Try lah. Ada je duk boiling ikan lampam. Yang sebarau tak tahu dah tak ada. Try tengok. Okay guys, bagi yang baru hadir, besar ikan. Aduh, nampak tak tahu. Bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku ucapkan ribuan terima kasih. Okay guys, jom kita try casting dulu. Kita scan tengok apa barang ada kat sini. Jom. Atas ni tak saat tengok ada boiling ikan pok tau besar. Try kat bawah ni tengok. Barau ni dia tak kira macam apa, kira barang lintas ni ada tiba. Aku pakai ni SP ni pakai weedless. Tak tahu structure bawah dia macam mana. Try tengok. Ayak tak banyak. Cerita dia. Ada tuk karana. Ya mana? Barau kalau ada ni dia mesti ligang. Belah atas ni kuasa haruan bodoh ni atas ni. Layan sejenak di atas limpo besar. Tukun. So ko layan haruan kara ni. Ada haruan ni bosnya. Main rapat dasar. SP 8 cm. Tak mana kau. Okey. Sama SP ni. SP ni. Color yellow banana dari Kaidoku. 8 cm. GH30. Saiz 30 berat 5 gram. Boiling dah. Tak ada yang sudi.
Kau nak teman. Anak teman. Alah. Makan. Pasang guys, anak teman tak dah. Anak teman. Tapi ibu tak usah mana, tak. Kita ambil dah. Simpan SP ni. Tak sangka pula ada anak teman. Sungai ni. Karan. Kita pakai SP. SP pula. Pakai Mino ni. Mino dari Senses. Makan ni. SP boleh makan tak? Saja atas kan. Tapi kalau naik ni, kalau makan ni aku nak buat naik kat mana aku tak tahu. Okay guys. Jom kita mulakan sesi perlawanan dengan teman. Anak apa nak besar tu. Orang tak mengai apa. Ish, aku seram guys. Tebing tinggi. Pemakan mampu aku ni. Tali 15 LB. Mau leader 40. Makan ni confirm makan. Confirm makan. Si bayar tu. Confirm makan yang ibu ni. Makan guys. Betul guys. Hangit tore liga anak teman tu dah. Alah halusnya ibu. Oh makan. Tak lekat. Tak lekat. Makan ibu halus ya. Ibu halus biar anak besar. Anak besar lah. Lama tak mengai teman guys. Makan, makan. Makan guys. Makan. Lupa dah aku. Aku nak ambil macam mana ni guys. Aku nak ambil macam mana ni. Tebing tinggi. Tebing tinggi. Lalu ya. Nak grip tak boleh ni. Bambok. Drag okey, cun. Drag cun. Kita tak test kat kolam, kita main test mengai toman weh. Kemarin baru pergi hantar upgrade drag. Lagi lepas dalam sungai aku mampu. Tengok solid tak solid. Rentaka capture 1.5. Melan 15 LB. Apa tak tahu kat TikTok aku beli Black Arrow apa. Mai.
leader 40. Kalau boleh pegang leader, kalau solid ni boleh ni. Aku angkat tu ya. Nak gerik tak boleh ni, tebing curam ni. Tebing curam. Nak layan lu. Ada sepasang ni. Ada orang tu tengok anak naik elok. Oh, ada orang induk. Papa. Tak tahulah papa ke mama. Ada duk bawa anak ni, duk naik. Kena satu mata. Aduh, inilah saya. Okey. Aku tarik naik ni, lucu-lucu. Tak boleh grip. Anduk diam, jangan duk kelupuk. Nah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dengan belalang ni. Tak sanggup ni. Pegang leader. Jangan sangkut dekat akang tu dah. Tahu parit tu. Leader. Tak boleh. Aku kena buka tam. Tak handuk sangat-sangat. Okey. Mana. Okey. Bismillah. Hook standard lah ni. Tarik naik. Allahu Akbar. Naik guys. Allahu Akbar. Ya. Berjaya juga guys. Papuk ni. Tengok kepala tajam. Sikit sangat ya guys. Tu minum pun bukan minum kecil ya. Minum saya 70. Keluar terus. Sudah. Sensor Xavier 70S. Mantap lah. Ada ya. Ada je. Nak aku try aja satu lagi induk. Tengok. Aku nak ambil satu lagi tu. Tapi tengok dia macam tak apalah, kita release dulu lah. Sekejap kita try pujuk. Kau macam mana? Biar lama-lama kat atas ya. Tu dah keluar dari pelepoh tu. Kita try tengok ah. Dia naik tak laju lah tu. Aduh, tak lekat makan tu. Naik bui. Pasang dah. Saya pasang dah orang ni. Tak kena lagi. Cengeng. Halus-halus pun cengeng tak lari tu. Kena. Kau kena anak. Alah. Tengok anak sana. Tengok anak belang ke. Burung ni tak kacau. Anak besar. Belang. Hai. Duduk diam. Thank you mama ke papa lah ni. Release. Bismillahirrahmanirrahim. Aku boleh lepaskan hang dekat ni saja nah. Okey. Tak boleh nak belai-belai hang. Harap hang okey. Okey guys. Jom kita try pujuk tengok induk sekok ni. Dia duduk luang pada pelepoh tu dah. Try tengok. Naik.
Allah, terkejut lah. Allah, body. Aduh, makan lah tu. Aduh. Makan lah. Naik pulak pasal tekok ni. Oh, makan. Makan guys. Makan. Makan yang kedua guys. Oh, ni kasar guys. Ni kasar. Ni kasar. Ni kasar guys. Ni tak tahulah. Oh, dah lucut. Ada. Jangan lucut. Ni hak tadi papa guys, ni mama. Confirm. Ni kasar ni. Oh, kasar ni mama. Ni mama. Macam mana kau buat naik kalau besar dia? Dia kurang je. Kurang tapi tu kena ni sikit lah. Jangan macam-macam. Kali 15 ni. Kena tahu no. Allah. Patutlah berat. Kena kat mata. Kena kat luar, tak masuk dalam mulut. Kena kat kelopak mata. Macam mana buat nak? Patutlah dia kuat, tak kena dalam mulut. Mampu aku nak ambil macam mana ni. Aduh, kuat tak kena dalam mulut. Okay, lucut lah guys. Tak ni aku tarik bagi lucut lah. Tarik bagi lucut lah. Tak boleh buat naik ni aku rasa. Lucut pun lucut lah. Bismillah. Okey, lucut lah. Okey. Ngam. Dah strike 2 ekor. Tu dia sisik. Sebab tak kena dalam mulut, tak boleh buat naik. Okey, misi tercapai. Ambil sepasang induk. Dah. Biarkan dia. Bye bye. Okay guys, sampai kat sini dulu video aku kali ni. Alhamdulillah ada juga strike mana-mana. Nak target lain jadi macam lain. Tapi apa-apa pun alhamdulillah lah. Lama guys aku tak strike toman, tak mengai toman. Malah nak mencari. Ni pun bukan yang aku cari pun, dia main serah diri aku. Nasib lah. Bawa setup pun entah apa-apa ni, setup main kolam. Umpan pun kecil lah, nasib baiklah ikan tu pun kecil. Kalau ikan tu besar, mampu aku. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, berapa ni? Pukul 2.50. Aku keluar tadi dalam pukul 1 lebih. 1.30 lebih kurang macam tu lah. Ni cuaca tak panas. Nak kata hujan tu tak hujan pun. Cuma dia redup nak hujan lah. Okay guys, jom balik lah. Ciao.